Okey. Soalan pertama saya, bagaimana anda memastikan bahawa semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada bahan digital terutamanya jika terdapat jurang digital? Okey. Sebagai pentadbir sekolah, saya perlu menyediakan akses internet yang terbaik di peringkat sekolah. Di semua guru dan murid boleh menggunakan bahan yang boleh di-upload dan di-download, dimuat naik dan dengan internet yang baik. So di peringkat sekolah kita telah menggunakan internet dalam kapasiti 5G, means sangat laju dan boleh diakses oleh semua murid. Dalam masa yang sama, kita menggunakan platform Google Classroom untuk kegunaan guru dan murid kerana platform Google Classroom ini adalah platform yang percuma yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain juga guru-guru boleh menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam internet yang boleh diakses oleh guru-guru dalam bentuk video, PDF, kerana kita mempunyai rangkaian sistem One Touch di mana guru-guru dan murid boleh mendapatkan gambar ataupun bahan untuk sebagai hasil kerja ataupun pelaporan yang boleh dilakukan oleh guru. Okey, terima kasih cikgu untuk masa cikgu, saya sangat menghargai. Terima kasih kepada adik yang telah menjalankan tugas. Bahan digital ni sebenarnya sangat membantu dalam menyediakan pembelajaran yang lebih diperibadikan kerana ia boleh membuatkan guru ni menyesuaikan kandungan mengikut keperluan, minat dan tahap keupayaan setiap pelajar. Okey, salah satunya adalah dari segi pembelajaran mengikut tahap individu. Okey, platform digital seperti aplikasi pembelajaran dan e-buku boleh disesuaikan mengikut keupayaan pelajar. Contohnya, secara untuk lebih faham, pelajar lebih pantas memahami sesuatu topik untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, kalau yang perlukan lebih bimbingan, boleh ulang balik latihan tu. Okey. Yang kedua, dari segi akses kepada pelbagai sumber. Bahan digital ni membolehkan pelajar mengakses pelbagai jenis kandungan seperti video interaktif, simulasi, kuis yang pernah anak murid cikgu buat adalah seperti kuisis, apa lagi yang cikgu selalu buat? Kahoot dan sebagainya. Okey. Permainan juga boleh diselitkan untuk pembelajaran menggunakan digital. Okey, yang ketiga adalah maklum balas segera. Sistem pembelajaran digital boleh memberikan maklum balas serta-merta kepada pelajar mengenai prestasi mereka. Daripada situ cikgu terus boleh decide. Cikgu dah sediakan latihan, murid buat dan terus boleh bagi markah kat situ. Okey? Dan yang keempat adalah pembelajaran tu lebih fleksibel. Pelajar boleh belajar dekat mana saja yang dia nak. Contoh, dia tak hadir, tapi dia boleh menggunakan laptop untuk belajar apa yang cikgu bagi menggunakan pembelajaran digital. Cuma perlu internet lah untuk awak akses pembelajaran tersebut. Okey, dan yang terakhir adalah interaksi dan kolaborasi, iaitu alat seperti forum dalam talian seperti Google Classroom. Aplikasi pembelajaran kolaboratif ini membolehkan pelajar berinteraksi dengan rakan sebaya dan guru untuk bertukar pandangan serta berkongsi idea. Okay. Ada. Okey. Cabaran utama untuk menggunakan bahan digital di dalam kelas semestinya menggunakan internet. Tidak semua di kawasan sekolah ni mendapat capaian internet yang baik.
Ada kalanya kami guru-guru terpaksa menggunakan internet sendiri untuk memastikan bahan digital dapat digunakan dengan baik dalam kelas. So second, I'm using Quizizz in my class. Okay, so platform Quizizz ini saya gunakan untuk mengetahui perkembangan murid masa ke semasa. Okay, so yang ketiga, Google Classroom. Melalui Google Classroom saya dapat memberi tugasan kelas dan murid pula dapat menghantar tugasan mereka kepada saya mengikut masa yang ditetapkan. So itu yang saya dapat kesan melalui pengajaran